ayam masak elok ah. Cicah kuah. Bismillah. Masuk. Angin kuat lah. Macam mana nak masak ni? Masak je lah. Ada pikat lain satu. Pikat lain je bila? Bakso pandai pikat lain biasa bersyair je. Kenapa? Apa beza masu dengan bulat? Masu dengan bulan? Entah. Apa dia? Tak ada beza pun. Bulan pun bulat, masu pun bulat. Sama-sama bulat? Kurang ajar Pak Su. Tunggulah nanti Mak Su kuih. Mak Su tak layan lah Pak Su. Lah. Dia cakap orang bulat tu suruh masak. Nak masak apa hari ni ya? Masak apa hari ni? Tak nak masak lah maju. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badul lagi. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu resipi yang jarang Mak Su buat. Ataupun menu ni jarang lah tengok orang buat. Sebab menu ni antara menu yang dia sebenarnya menu olahan ataupun resipi yang diolah lah. Okey, jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi ayam tumis ketumbar masuk ilas. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk bahan dikisar untuk menu ni Mak Su ada ni kalau bawang yang saya kecil macam ni boleh guna 5 biji bawang besar merah, 5 ulas bawang putih, 1 inci halia. Lepas tu ada ni Mak Su guna cili besar merah ni dalam 6 batang. Okey, lepas tu bahan tu semua Mak Su kisar lah. Okey, bahan seterusnya untuk bahan rempah dia Mak Su ada serbuk cili 2 sudu, serbuk ketumbar 2 sudu dan 1 sudu serbuk kunyit. Untuk bahan tumisan dia Mak Su ada 1 biji bawang merah yang besar. Lepas tu daun kari dengan akar ketumbar. Okey, untuk bahan seterusnya Mak Su menggunakan 1 ekor ayam. Ni bahan hiasan dia ada cili padi, bawang goreng, daun ketumbar. Lepas tu ada air asam jawa. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, first kali untuk ayam ni kita nak goreng. Okey, first kali kita letaklah garam. Okey, lepas tu kita letak serbuk kunyit. Kita gaul sebab kita nak goreng dia. Okey, lepas tu kita gaul sebati. Bismillah. Okey, tergaul lah sebati. Bagi dia bersalut elok. Bagi garam dengan kunyit ni ngam elok dengan ayam ni. Okey sahabat, Mak Su rasa hari macam nak hujan ni. Angin dah kuat betul ni. Kita teruskan. Okey, ni minyak dah panas. Mak Su dah gaul garam dan kunyit ayam ni. Jadi Mak Su nak start goreng. Bismillah. Harap-harap tak hujan lah sahabat. Sebab Mak Su dah banyak hari cancel shoot tau. Sebab Mak Su datang shoot hujan. Bila hujan je shoot. Macam tu. Hari tak shoot tak hujan. Itulah dugaan ni masak dekat luar ni. Kan Mak Su masak dalam rumah. Korma tak nak tengok pula Mak Su masak dalam rumah. Katanya sendu view. Sendu suasana dalam rumah. Nanti Mak Su dekor rumah Mak Su jadi macam zoo. Meriah sikit. Letak rimau, letak kucing. Kalau tak tengok siap Okey, kita letaklah. Ni Mak Su masak seekor ayam Macam biasalah Mak Su standard seekor lah ayam. Sebab Mak Su ni ramai yang nak makan kan. Kalau sahabat makan kalau nak masak 6-7 ketul kurangkanlah bahan dia. Senang je. Okey, tergorenglah ayam ni sehingga dia masak. Okey sahabat, ni ayam goreng Mak Su ni dah masak dah. Tapi sahabat jangan goreng terlalu garing. Nanti dia keras. Pastikan dia masak je lah. Okey, kita angkat dulu dan kita tapis dia punya minyak. Lepas tu kita boleh buat dia punya itulah sambal ketumbar dia tu. Wangi buah ayam goreng. Makan dengan acik panas sedap. Kata anak Mak Su, acik panas. Okey sahabat, ni tadi minyak goreng ayam tu Mak Su guna balik. Tapi Mak Su buang separuh, tinggalkan sikit untuk kita tumis. Okey, first kali kita masukkan bawang merah, akar ketumbar dengan daun kari. Kena jauh sikit sahabat, dia meletup. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk je daun kari ni siap. Ni kena pakai helmet yang ada visor tu. Okey, kita tumis sehingga dia kelayuan. Okey sahabat, bila bawang kita dah kelayuan macam ni, okey, kita masukkan bahan yang dikisar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masukkan semua. Okey, kita tumis sehingga dia
pecah minyak. Lepas tu baru kita masukkan dia punya rempah-rempah tu. Okey sahabat, bila bahan kisar kita dah pecah minyak macam ni. Okey, lepas tu kita boleh masuk bahan rempah ni dan kita slowkan api sebab rempah ni maksud tak bancur dengan air kan. Okey, kita tumis segala bahan tumisan dengan rempah ni sehingga dia pecah minyak. Okey sahabat, bila rempah dan bahan kisar kita dah pecah minyak, nampak dia dah naik minyak elok, maksud nak masukkan air asam jawa. Bismillah. Okey, lepas tu kita bagi dia tumis sekali lagi, bagi rempah dan bahan kisar ni betul-betul masak dan garing. Masya Allah, bau dia wangi oh. Wih, memang sedap lah. Okey, kita tumislah dia sehingga dia pecah minyak. Okey sahabat, ni dah bahan tumis kita ni dah pecah minyak buat kali kedua. Jadi maksud nak masukkan air. Okey, maksud nak bagi dia pecah minyak ataupun mendidih sekali lagi. Kalau sahabat nak kuah, letak air lebih lah. Buat macam kuah nak cair ke tahap cair dah pekat dia ikut sahabat lah. Kalau nak pekat, tak payah letak air banyak. Kalau nak cair, bubuh air banyak. Macam tu. Okey, maksud nak tunggu dia mendidih sekali lagi. Okey, bila kita punya kuah ni dah mendidih macam ni kan, maksudnya cili dan sebut ketumbar tu dah betul-betul masak lah. Dah 2-3 kali dah maksud bagi pecah minyak. Jadi sekarang maksud nak masuk segala bahan perasa. Sahabat nak letak apa-apa pun boleh. Nak letak chicken stock, nak letak mak ajar, pak haji semua boleh. Bahan perasa tu terpulang sahabat. Maksud tak boleh bagi sukatan lah. Ada orang dia suka manis, ada orang suka masin, ada orang suka ikut cita rasa. Sebab tu maksud tak bagi sukatan untuk garam dan gula. Dia ikut cita rasa sendiri. Okey, tergacau jap bagi dia mendidih. Sahabat, nampak tu? Kita punya kuah masak tumis ketumbar kita ni dah pecah minyak semua. Okey, bahan-bahan perasa semua mak sudah letak dah. Okey, seterusnya kita bolehlah masuk kita punya ayam. Bismillah. Ayam yang kita dah goreng. Okey, lepas tu kita gaus sebatik. InsyaAllah. Bau dia memang wangi lah. Bau aroma daun kari, bau sebut ketumbar tu memang naik. Memang sedap menu ni. Sahabat boleh cuba dekat rumah Okey sahabat, bila ayam kita dah berbalut elok dengan dia punya kuah ni. Okey, sekarang maksud nak masuklah segala bahasan dia. Okey, maksud letak cili padi. Okey, lepas tu daun ketumbar. Ini yang membangkitkan dia punya aroma ni. Okey, lepas tu taburan bawang goreng. Okey sahabat, lepas tu kita gaus sebatik. Masya Allah. Nampak menarik ke tidak sahabat? Jangan lupa cuba. Nak kata kari tak, tapi memang sedap. Jangan lupa cuba dekat rumah. Memang padu menu ni. Masya Allah. Okey sahabat, bila dia dah bersalut elok dan mendidih macam ni, rasa pun dah ngam, maksud dia. Ni masak ayam tumis ketumbar maksud dah siap lah ni. Tengok ni sahabat. Dia punya bersalut elok, kuah pekat. Ni makan dengan roti sedap dengan nasi panas, nasi minyak pun jadi ni. Memang sedap. Macam lauk kenduri pun ada. Memang padu. Nampak tu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayam tumis ketumbar Mak Sheila Style sedia untuk dihidangkan. Okey sahabat, Mak Sheila nak hidang dah. Masya Allah, bau dia. Pekat elok. Okey sahabat, lepas tu Mak Sheila nak hidangkan dengan irisan daun ketumbar dan bawang goreng. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah, ayam tumis ketumbar Mak Sheila Style dah siap je kita makan. Okey sahabat, hari ni lauk hari ni Mak Su rata macam tu je lah. Mak Su tak makan nasi. Tadi kan Pak Su cakap Mak Su bulat. Jadi Mak Su diet lah, tak makan nasi Okay, Mak Su rata je tau. Buat syarat. Okay, jom kita ambil lauk. Okay, kita ambil lauk ayam. Ambil kuah dia sikit. Masya Allah pekat.
Jom kita rasa. Okey sahabat, suapan pertama. Masalahnya panas lagi ni. Bismillah. Okey. Okey, kita ambil ayam, kita cicah kuah. Nasi tak ada. Kita cicah pinggan je lah Okey, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Cukup rasa dia. Aroma ketumbar dia, daun kari, masin dia. Memang secukup rasa. Memang sedap. Dia macam kari tapi yang tak ada santan. Memang padu. Okey, kita ambil ayam ni. Ayam masak elok lah. Cicah kuah. Bismillah. Padu. Okey sahabat, rasa dia rasa yang berempah. Dia rasa, sebab kita guna sebut cili dan sebut ketumbar tu. Nak kata macam sambal tumis bukan, kari pun bukan. Tapi dia ada rasa yang tersendiri. Menu ni dia sesuai kalau kita makan dengan nasi berperisa. Macam nasi biryani, nasi minyak tu. Maksud rasa memang kena kalau menu ni. Dan kalau nak makan nasi putih pun sedap. Sahabat wajib cuba resipi ni. Resipi ni tak banyak bahan. Tapi rasa dia kaya dengan rempah dan aroma. Sahabat wajib cuba, okey. Okey sahabat, ni suapan terakhir. Okey, cicah kuah ni. Bismillah. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana tonton video Mak Su ni, jangan skip iklan, okey? Tanda siapa Mak Su. Okey sahabat, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Daripada penting sekali, jangan lupa tekan button loceng supaya video-video terbaru Mak Su tidak ketinggalan. Okey sahabat, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.